Kita dah sampai kat Mi Kari Ami, tapi ni bukan tempat dia lah. Bos, kena hari. Nasi ada nasi. Bukan sup dalam laksa. Dekat Hijau Camp. Nak buat apa? Dia dah cerita. Pelamin siapa? Dia baik. Tapi Haikal nak itu. Bagi dia lah. Dia lawa. Dia okey buka dia tu. Apa video tu? Dia stand apa tu? Tekan aku. Yang stand apa? Geram dah. Yes, kita nak pergi tengok tapak projek tu kan. Ya. Ini stand. Ini apa weh? Ini tempat apa? Ini tempat apa? Pada bahan baru semualah. Ayam, nasi lemak, sambal. Ini apa? Oh ni, apa datang ni? Sardin. Kita orang tengah meeting pukul 9. Aika kahwin. Okay, Assalamualaikum dan good morning. Hari ini adalah hari pernikahan Haikal dan Isha sebenarnya. Ni wife saya yang cantik. Weh, Datuk. Siapa? Haikal. Baju tempah ni. Okay, korang ada dalam list. Korang boleh naik atas. Okay, so ini dia pelamin dia. Betul tak nak oh. Ni tangan awak dia. Dia semua dah keluarkan. Daripada datang. Al-Fadhil Ustaz Zul ditemani wali Jadi saya tak nak biarkan jantung Haikal berdegup kencang. Muhammad Haikal bin Jeff Sumardi. Aku nikahkan kau dengan Patricia binti Azhar yang berwakil walikan bapaknya kepada aku dengan mas kawinnya sebanyak ringgit Malaysia RM101 tunai. Aku terima nikahnya Patricia binti Azhar dengan mas kahwin sebanyak RM101 tunai. Salam restu di pohon. Hari ini berarti sebagai seorang isteri dan suami. Yeay, Aziz nangis. Pergi di sendiri. Weh, dah kahwin weh. Tahniah. Oh, so datang sebab dorang lah. Ya. Kita datang sebab ni lah. 2 hari busy. 2 hari. Tak ada sikit.